Sampai rumah Jati untuk tengok dapur. Basah-basah ni kalau korang tengok, ni hasilnya. Rambutan dengan manggis. Kita panjat pokok. Wah, Alhamdulillah. Dan niatnya tadi memang nak tengok projek. Ni jangan tengok depan. Projek ni dekat belah belakang. Tengah tengok dapur basah. Tengah buat saiz mana, berapa. Yalah, korang tahulah boy jangan suka masak-masak. Dapur memang penting. Kebetulan tiba-tiba nampak ada kulit manggis. Oh, orang yang kerja dekat Rumah Jati makan manggis. So Boyan kan kebun Boyan sampai sana tanahnya. Cari satu, belum masak. Oh, dah fail lah. Tak ada rupanya. Sekali geng rupanya yang belah. Belah Rumah Jati yang Australia punya tu. Dekat belah sana tu nampak ada pokok durian besar tu. Kat situ ada segerombolan pokok. Kat situ je ada rambutan, ada durian, ada ciku, ada itulah. Ni manggis. So alhamdulillah. Ni dah kalinya gelap. Biasa orang tengok pucat je kan. Yang lain ni dapur, landscape. Apa lagi lah. Yang ini memang dah siap lama. Tinggal sikit je lah. Sambil sushi. Untung lah sushi. Sekali-sekala tadi ada urusan pergi bertempat sambil beli. Alhamdulillah geng. Dan nak settle ni. Bojan akan testing duduk sini sebab dekat sini ada masalah. Bukan masalah. Current kurang kuat macam kebiasaan. Bojan akan duduk testing dulu, beroperasi macam mana. Barulah nanti Bojan panggil Caci bila dah siap, okay? Caci yang mana pernah jadi customer Bojan, datang untuk daftar kad ahli yang pernah beli barang dengan Bojan dulu-dulu. Yang tak pernah dapat kad, datang Gudang Bozijan, daftar kad tu, okay? Jangan lupa kalau tengok video ni.